Salam perkenalan pada siapa yang tak kenal. Okey, nama panggilan saya Ibrudin Singkiri. Maksudnya anak lelaki dead dari kampung Singkir. Singkir tu di Kedah. Jadi buku saya ni Slice of Life lah kata orang Singkir. Slice of Life, Ordinary People. Okey, orang-orang biasa. Dia tak ada cerita orang kaya kahwin dengan orang miskin. Gostan-gostan kereta belaga. Lepas tu kahwin, lelaki kahwin lagi 3. Macam tak ada kisah-kisah macam tu. Saya realisme betul-betulnya. Saya adalah penganut realisme. Tapi dia ada realisme magis juga. Dia ada surrealistik juga. Cuma Slice of Life ni orang-orang biasa yang kita tak terfikir. Orang macam Kilang, macam Iqbal dengan saya macam Kilang. Lepas tu orang-orang yang kerja biasa lah maksudnya. Okay. Dan dalam buku ni dia tak fix satu tema tau, dia banyak tema. Ada banyak benda yang saya nak cakap tapi saya tak boleh cakap, saya akan tulis cerita. Berlain dengan Encik Syakir tadi, Puan, sorry. Dia satu masalah dia cerita kan. Saya nak cerita tapi tak boleh cerita direct. So saya cerita dalam ni. Kalau takut kena ketuk pintu malam-malam P3 ataupun kena gali, so saya tulis lah. Jadi pembaca kena gali je. Makna lapis pertama kisah, contohnya kisah monyet berhijrah daripada tempat yang mereka duduk, hutan mereka telah disempitkan, dibuat pembangunan. Lepas tu monyet tu berhijrah pergi ke tempat baru, hutan baru tajuknya, hutan baharu. Dia sampai hutan tu, ending dia agak sedih lah. Tengok hutan tu pun kena cepat. Tak ada hutan maknanya. So lepas tu kita fikir lapis kedua apa masuk, Pakcik ni nak kata apa? Kalau tengok alegori, kita panggil alegori lah. Dia pakai simbolik haiwan tu, maksud dia nak kata ke orang dan takut kena gaji. Senang je. So lepas tu dia ada satu kisah Mak Rodi sayang Acui. Ni banyak orang bagi tahu pembaca saya, bagi tahu cerita ni paling menyentuh lah. Sebab memang mengalir air mata lelaki pun. Kalau perempuan tak tahu lah kan macam mana. Saya tak kisah di perempuan. Okay. So kisah dia orang yang sakit jiwa, penyakit lah, rilis daripada jawatan dalam tentera. Lepas tu dia sakit jiwa, dia duduk di kampung lah. Lepas tu dia orang kampung, pulau dia tak mau kawan dengan dia, takut dia buat orang. Sebab dia kan jurulatih Pascal, dia boleh bunuh orang tanpa senjata kan. Jadi dia tak mau kawan dengan dia, yang kawan dengan dia anjing nama Acui. Dia kisah dia pun yang menarik lah kat situ. Dan kawan saya yang artis dekat track ni, Syed Ahmad Pati telah mengulas. Boleh baca lah, saya bagi link kan dekat grup Kongkura. Baca dia ulas daripada POV, perspektif orang yang non-sastra. Maksudnya orang-orang yang ilmiah ni dia punya POV lain sikit. Kalau orang sastra ni dia memang, kita tahulah kan, dia boleh buat appreciation melalui kacamata sastra. Yang ni dia kacamata orang ilmiah, maksud dia non-sastra lah kita bagi okay? Alright. So sampai situ sajalah promosi dia. Saya lagi buat spoiler pula kan, banyak-banyak. So ada soalan nak tanya? Saya buka soalan. Sebab bila saya buka soalan kat track, siapa tak tanya soalan? Suka. Dia pun takut saya makan dia apa kan? Berapa ringgit buku tu? Buku ni 22 harga dia. Tapi hari ni special saja 18. 20% discount. Okay, lepas tu dapat sign lah. Kalau saya lengoh tak nak sign, saya suruh Iqbal. Okay. Alright. Ada soalan lagi? Syah tak sengaja angkat tangan. Okay. Soalan pasal buku ni. Boleh tanya? Jumpa saya dulu. Jumpa saya dulu. Salah. Kenapa pilih gambar itu sebagai cover? Okey. Sebab kumpulan cerpen ni dia mengambil tajuk sempena cerpen sepasang sayap hitam. Jadi saya pun habaq kat illustrator lah, buat gambar sekian-sekian lah. So dia buat lah, dia illustrate based on saya punya expectation lah pun. Tapi sayap tu dia tak bukan hitam, dia berwarna-warni. Tapi yang ni simbolik lah, sebab orang tu berpakaian macam agamawan kan, dan dia ada sayap tapi sayap dia warna hitam. Jadi agak menarik lah nak baca, tapi yang ni deep sikit lah. Sepasang sayap hitam ni adalah sebuah cerpen kritikan sosial agama. Okay, sosial pula agama. Baby tu pun semua perut lah.
So di sini saja lah terima kasih banyak nak. Pertama tanya sudah tak ingat. Tak ingat di belakang hari.